It's Manja Monday! Wow, geng, rasanya kan macam baru 2 hari lepas kami bertemu dengan penonton-penonton Manja untuk acara Manja in Action di Our Tampines Hub. Dan hari ini kita bersua lagi secara langsung dari studio Mediacorp. Ya. Betul tu, Zeri. Tidak salahlah kalau sudah berjumpa kami pada hujung minggu lalu dan jumpa kami lagi pada hari ini. Anda tidak obses. Kerana pastinya ya, banyak paparan informatif yang boleh anda nikmati menerusi segmen-segmen seperti boleh buat, boleh rasa, boleh dengar dan boleh ikut. Cakap tentang obses ni kan, adakah semua obsesi itu keterlaluan? Kalau ia membuat kita gembira, contohnya seperti mengumpul mainan dan patung kotak rahsia, adakah obsesi itu dianggap tidak sihat? Kita kupas tajuk Boleh Bual malam ini bersama tetamu-tetamu Manja malam ini. Selamat datang Fadlur Rahman dan juga Dalina Jaafar. Selamat datang. Dan Manja juga akan membawa anda menjamu selera di sebuah lorong tersembunyi dalam Boleh Rasa. Ya. Jangan beritahu sesiapa kan? Jangan beritahu sesiapa, tapi awak dah announce dekat TV ni, Is. Beritahu je lah. Zain, Beritahu je. chill dulu. Chill. Tak Okey, chill. apa. Okey, Kita chill. malam ini nak santai-santai sahaja ya. Apa kata saya belanja awak dan anda semua di rumah satu persembahan lagu berjudul Biar Masa daripada penyanyi muda berbakat besar dengan segmen Boleh Dengar Nanti. Hello, Sio Lubis. Hello. Kata orang kan, masa itu emas. Pernah tak anda terfikir apa yang diperlukan untuk memastikan perjalanan kereta api sentiasa lancar? Mungkin sesuatu yang sering kita anggap sebagai remeh. Betul tu, Nat. Jadi, siapakah orang yang bertanggungjawab untuk pastikan perjalanan kami selamat setiap hari? Ikuti saya bersama profil minggu ini dan tugasnya dalam Boleh Ikut. Penat. Ni akan gigi nak kena berus ke? Rel pun nak kena berus ke? Pengangkutan awam Singapura antara terkenal di dunia. Efisien, lancar dan tepat pada masanya. Tetapi pernah tak anda terfikir siapakah yang memastikan sistem ini dapat membawa kita ke destinasi dengan baik? Hari ini saya akan intai di sebalik tabir sistem pengangkutan gerak cepat kita dan juga kerja sebagai seorang jurutera. Mari ikut. Encik Safari, apa khabar? Khabar baik. Inilah dia Encik Safari, seorang jurutera kereta api yang telah berkhidmat selama 29 tahun. Okey, Cik, saya nak tanyalah, apakah sebenarnya pekerjaan Cik ni? Pekerjaan kami adalah untuk menukar rel yang rosak dan haus, dan kami harus pergi ke tempat lokasi yang diberikan untuk menggantikan rel yang rosak seperti hairline crack, wheel burn, dan kami akan bergegas dengan secepatnya untuk menukar. Kita harus grind, kita ada penghujung untuk membersihkannya sebelum mesin digunakan. Okey, apakah yang Cik sedang lakukan sekarang ni? Okey, Cik harus pastikan rail rack ni betul-betul bersih sebelum proses threading dilakukan. Penat. Ni akan gigi nak kena berus ke? Rel pun nak kena berus ke? Atas ni juga. Oh, atas lagi. Sorry. Okey, Cik Safari, boleh tak anda terangkan apakah mesin yang besar yang ada di belakang ni? Mesin ini adalah flash butt machine. Mesin kipalan kilat menggunakan rintangan tekanan elektrik untuk menyambung dua segmen menggantikan rel yang rosak dalam masa lebih kurang 5 minit. Dengan cara tradisional, kita dapatkan jam setengah. Sekarang kita dah sedia untuk mulakan proses welding ni. Saya akan picit horn ya. 1, 2, 3. Proses yang terakhir adalah kita harus menggunakan profile grinder untuk kira menghilangkan sisa-sisa yang berada di rail head dengan side rail.
Menjaga landasan merupakan tanggungjawab yang sangat besar. Namun Encik Safari melakukannya dengan penuh keyakinan. Jadi lain kali bila anda menaiki MRT, ingat ya, ada sepasukan gigi dan juga teknologi canggih yang memastikan anda sampai ke destinasi dengan selamat. Saya dah berus-berus landasan tu tau dengan gigihnya. Saya rasa yakin dengan Malam-malam orang tengah tidur ada berus tau. Selalunya kita kan berdiri di platform atau kalau ia pun duduk di dalam gerabak MRT saja, tapi rasa macam mata ni dicelik dapat ikut Zain meluncur terus ke depo kereta api. Terima kasih Zain. Tapi kan guys, kerja sebagai jurutera landasan bukan sekadar membaiki landasan ataupun mengurus sistem. Saya pasti ia juga adalah kerana minat dan rasa tanggungjawab untuk pastikan semua penumpang sampai ke destinasi mereka dengan selamat. Setuju. Tepat sekali. Tetapi kalau kita cakap pasal minat, kadang-kadang daripada minat ni boleh menjadi satu obsesi tau. Macam dunia collectibles dan juga blind boxes. Ada yang terlalu obses hingga sanggup beratur berjam-jam atau berhabisan wang semata-mata untuk lengkapkan koleksi mereka. Manis, anda cakap macam tu, mungkin ada yang terasa. Saya terasa sebenarnya tau. Terasa juga. Tapi kan soalannya, bilakah agaknya sesuatu minat atau hobi itu bertukar menjadi obsesi yang tidak sihat? Kalau minat dan hobi itu membuat kita gembira dan memberikan vibe yang positif, adakah ia masih dianggap posesif dan obsesi? Kita akan bincangkan semua ni selepas rehat nanti dalam Boleh Bual bersama selebriti Fadlur Rahman dan Dalina Jaafar dalam Manja. Come on, korang, just for mine. Saya punya koleksi buku. A lot of random from Pop Mart. Kasut. Kasut. Saya tidak ada koleksi sendiri. Saya collect pun Funko Pop. So I have lebih daripada 12 kasut tinggi. Dalam $100. Jumlah about 4,000. 800. You know, buy two dapat 50% off, that kind of thing. Kita kena bijak in terms of our pembelanjaan. Berapa ratus jugalah. Sekitar 10 juta, 10 million. Okey lah kalau mampu. Kalau tak mampu, janganlah. Jangan start pun. Barang-barang itu tidak faedah. Itu harus. You should ya. Orang yang beratur tu membuang masa lah. Tiket is like macam satu hobi lah. Dia depends. Kalau benda tu boleh guna, boleh beli. Tapi kalau macam dia terbangai dia dekat atas rumah tu berabuk, dia consume mabuk. No. Macam-macam pendapat dia. Macam-macam hobi, macam-macam koleksi. Itulah. Tapi kan Nat, dengan adanya trend mengumpul kotak rahsia ataupun blind boxes, kita boleh nikmati keseronokan itu pada bila-bila masa sahaja. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang mempunyai spending power. Seperti kita ni orang dewasa. #adult money. Betul. Tapi ada di kalangan kita juga ada anak-anak yang lebih bertanggungjawab. Tapi betul, ada yang menjadikan blind boxes sebagai satu hobi tau. Tetapi kadang-kadang apabila hobi atau minat tu menjadi keterlaluan, adakah itu suatu obsesi? Jadi dalam Boleh Bual malam ini, kita akan kupas topik tentang obsesi koleksi. Dan bersama kami ialah tetamu manja. Kita ada Fadlur Rahman dan juga Dalina Jaafar. Selamat datang guys ke Manja. Terima kasih. Sebelum kita sembang lebih mendalam tentang obsesi mengumpul barang koleksi seperti patung-patung kecil atau trading card atau kasut ke, buku komik ke, apa kata kita mulakan dahulu dengan aktiviti yang kami namakan Seronok atau Sakit Kocek. Dan kami akan berikan beberapa senario yang mungkin anda berdua ataupun orang di sekeliling anda pernah melaluinya. Jawapan anda adalah pandangan anda sendirilah. Tidak ada apa yang salah ataupun yang betul. Okey? Okey. Situasi pertama saya akan berikanlah. Okey? Beli kasut edisi terhad. Seronok ataupun sakit kocek. Okey, mungkin Dalina dulu. Seronok lah. Oh, seronok. Seronok. Fadlur.
100% seronok. Wow. 100%. Okey, situasi kedua. Okey, mari. Beli 2 set koleksi, satu untuk digunakan, lagi satu untuk disimpan dalam kotak. Seronok atau sakit kocek? Tu sakit kuat saya rasa. Kalau dahulu seronok, tapi sekarang dah kahwin ada anak, sakit kocek. Sakit kocek. Okey, bagi Dalina pula. Kalau ada duit, seronok lah. Ya. Oh, kalau ada duit. Ya. Okey. Situasi yang terakhir lah. Okey. Pernah terpaksa ikat perut sebulan sebab hendak beli koleksi impian. Aduh. Koleksi Ikat impian perut. ni. Tapi ikat perut tak makan ke? Itulah. Seronok. Seronok. Sebab nak dapatkan sesuatu yang anda impikan. Oh. Ya, so you have to work for it. Okay. Satu pandangan. Pak Lo pula bagaimana? Ya. Sakit kocek lah. Sakit kocek. Kerana harus ikat perut. Ya, saya tak perlulah tu semua. Kalau akan susahkan diri, saya tak nak. Ni mesti loaded lah ni. Dia loaded. Okey, Pak Lo, pada pendapat anda kan, sebelum saya tanya, Pak Lo ni suka mengumpul apa? Okey, kalau dulu sampai sekarang ni, saya ada 2 hobi. Satu, beli baju, jersey, kelab bola sepak yang saya gemari. Setiap musim, saya akan beli satu. Oh, jersey collection. Betul. Wow, okey. Dan lagi satu, kasut lah. Memang saya suka kasut limited edition, kasut yang rare, saya simpan. Tapi itu dulu memang fanatik. Tapi sekarang, bila dah berumur ni, dah ada anak semua kan, saya dah relax lah, dah tak sangat lah. Ada lebih tanggungjawab yang harus dipertikaikan. Okey, tapi tadi yang dikatakan jersey setiap musim akan beli baru punya. Betul. Bila Pak Lo rasa itu menjadi satu obsesi? Ya. Okey, kalau dia akan mengganggu rutin seharian. Okey. Kalau kita dah rasa mood tu kan, dia asyik bulanan sebab rutin tu, saya rasa tu tak patutlah, tak baguslah. Terlebih sangat. Okey. Kalau Falur ada koleksi jersey dan juga kasut. Dalina pula, saya tahu yang anda ni ada hobi mengumpul anak patung berkepala besar. Betul. Dan ada banyak gaya dan juga watak ya bagi anak patung anda tu. Jadi adakah anda menganggap ini satu hobi ataupun obsesi? Kerana di IG anda, saya lihat kan, anda akan posting #DayakSmallObsession bagi setiap posting berkaitan dengan patung-patung anda. Jadi adakah itu hobi ataupun obsesi? Mula-mula dia hobi. Lepas tu lama-kelamaan dia bertukar kepada obsession. Lepas tu terus macam, okey, saya terus ke arah yang betul. Hobi balik. Panjang prosesnya. Ya, harus. Tapi kan dengan hashtagnya kata small obsessions. Sebab saya suka benda-benda miniature. Adakah tabiat ini menimbulkan stres buat Dalina? Mula-mula tak stres. Tapi lama-kelamaan dia stres. Bila you nak something, you nak tapi tak dapat, be stres. Terus rasa macam, okey, tak boleh. I have to stop lah. Nak kena berhenti. Perasaan apa yang Dalina kejarkan tu sampai boleh timbul rasa stres untuk mengumpul koleksi patung-patung ini? The thrill yang I nak. Sebab kalau macam certain patung tu hanya ada beberapa unit je di dunia. Jadi bila dia dikeluarkan, dilancarkan, you nak yang itu. Sebab dia lama-kelamaan dia akan jadi sesuatu yang berharga. Jadi investment. Tapi bila saat yang anda katakan, okey, ini adalah obsesi, saya harus pull back dan stop. Okey, bila macam tidur malam pun tak lena. Sampai terbermimpi pun ada tau. So I know itu dah kira dah macam obses lah. And then ada sampai macam sanggup set alarm. Wow. Sebab diorang punya timing kan lain dengan kita. Bangun. Beli dari luar negeri. Beli daripada luar negeri. Jadi itu I rasa macam dah stres sangat. Dah teruk. Hobi dah ni part time job. Terus kan. Terus kena alihkan tumpuan tu kepada arah lain, kepada hobi yang lain. Ada baru punya obsesi kan ni? Ada tak saya sangatlah. Gaya hidup sihat, berbasikal. Okey. Awal tahun ini, satu tinjauan oleh platform jual beli digital mendedahkan bahawa pengguna berusia antara 41 hingga 50 tahun adalah antara pembeli patung dan mainan paling aktif di Singapura.
Bukan yang mudah-mudah tau. Wow. Tapi kan persoalannya ialah adakah trend ini berlaku disebabkan takut ketinggalan ataupun fear of missing out kan ataupun FOMO lah. Pak Lur, nak tanya anda lah. Jadi adakah anda ni mengumpul barang disebabkan FOMO ataupun anda nak ikut trend semata-mata? Terutamanya mungkin dari segi koleksi kasut anda. Okey, saya rasa lah, dia kombinasi lah trend dengan FOMO. Sebab trend tu, bila kasut tu kan, bila saya mula simpan kasut tu, dia buat saya lagi berminat kenapa harga dia mahal, kenapa ada kolaborasi gini, kenapa limited edition. Jadi, saya ingin tahu dan jadi minat. Tapi pula, bila mengumpul baju jersey tu, memang saya support tu, klub tu, pasukan tu. Tapi kadang-kadang bila kita tengok bola sama-sama, tak ada. Tak ada baju. Tak ada baju tu. Jadi saya nak beli. Memang saya suka trend, memang saya minat, tapi dia jadi FOMO. Wow. Tapi saya tak nafikan. Kalau tak beli, akankah Fadlu diejek ke, rasa malu ke? Masalahnya, saya tak tahu sebab saya akan beli. Jadi ada mixture lah, FOMO dan juga ikut trend lah. Betul. Okey. Tapi kan guys, kebelakangan ini kan telah diperkenalkan satu istilah yang merujuk kepada orang dewasa yang minat kepada perkara-perkara yang biasanya dikaitkan dengan kanak-kanak, iaitu kidult. Gabungan perkataan kid dan adult. Jadi, Dalina, adakah anda rasa hobi anda ni didorong oleh mungkin keinginan untuk heal your inner child sekaligus menjadikan anda seorang kidult? Pasal anak patung yang saya collect ni adalah untuk orang dewasa sebenarnya. Bukan untuk anak-anak. And saya kena waktu kecil-kecil dulu, tak main anak patung. Mainan saya adalah mainan abang saya. Macam bola lah. Gitu. Itu FOMO juga. Mesti ingat waktu kecil. Sekarang jadi dah dewasa ni. Tak. I tak setuju. Tapi I selalu ikut tau, follow you di IG. I suka tengok you, cara you nak kata bermain atau menghiaskan. Menggayakan patung-patung. Jadi bila Dalina kan muat naikkan koleksi tentang patung-patung anda, okey, kandungan konten kan. I nak tanya kalau pernah tak you dapat atau terima komen yang pedas? Atau apa yang orang salah anggap bila lihat Dalina ada koleksi sebegini? Ada. Ada juga yang tanya macam, ni main anak patung ni sebenarnya nak tak ada anak ke? Sebab tu main anak patung. Ada pula suruh saya berhenti uploadkan gambar-gambar ni sebab dia kata menyeramkan. So bagi saya macam itu bukan masalah saya. Itu masalah awak. Awak yang takut, saya tak takut. Betul. Kan? Okay, bagus. Macam tu. Betul. Berani orang ni bersuara macam gitu ya. Mulut penghayan, macam mana nak tutup kan? Jadi macam mana Dalina tangani situasi ini? Buat bodoh je lah. Blok. Ya. Pak Lu pula? Ada tak mungkin pengalaman yang sama seperti Dalina? Okey, berlainan sikit sebab saya tak post. Humble. Dia simpan untuk diri dia sendiri. Nak buka air dia sendiri. Ya, betul lah kan. Saya rasa gitulah. Mungkin saya sensitif, jadi baik jangan terus. Kan? Okey, macam-macam ya. Itulah. Tapi yang penting, meskipun koleksi barangan boleh memberi keseronokan, ia juga boleh membuat kita sakit kocek. Kerana menurut tinjauan sama yang dijalankan oleh platform jual beli digital, pembeli tertinggi ialah mereka yang dalam kumpulan usia 26 hingga 30 tahun dengan 56% daripada mereka telah berbelanja melebihi $1,000 untuk hobi tersebut. Banyak tu. Banyak tu, 1,000. Macam umur kita kan? Tapi bagi saya macam Dalina dan Fadlur bila dengar 1,000 tu tak apa-apa je, nak tanya juga. Okey, mungkin Dalina boleh kongsi dulu, okey? Berapa banyak yang telah anda laburkan sejauh ini untuk koleksi patung Dalina sekarang? Jumlah. Kalau keseluruhan. Kalau jual anggaran lah. Lebih daripada 5 digit. 5. Sebab saya mula daripada tahun 2009. Wow. Lama. Tapi satu kali belanja, paling banyak tu berapa? Yang paling mahal Dalina belanja? Ada yang lebih daripada gaji saya. Wow. Aduh. Patut tadi kata ikat perut. Tapi bila anda beli tu, adakah ia impulsif ataupun ia memang betul-betul minat? Betul-betul minat. Ada yang saya dah rancang lebih pada 2 tahun. Saya cakap, okey, lagi 2 tahun akan dapat yang ini. Jadi saya work towards it. Dia dah ada strategi tau. Ada strategi. Fadlu pula bagaimana? Paling mahal yang Fadlu pernah beli satu kali?
Okey, saya taklah mahal sangat. Tapi ada satu tu, dahulu mungkin 10-15 tahun dulu, saya bid. Kasut tu saya dengan harga 1,000 lebih. Saya tak ingat. USD. 1,000 lebih mahal mahal. Memang mahal. Itu memang mahal. Tadi dah kata. Tak, sebab tak mahal kerana banding sekarang harga dia sudah 5 digit. Wow. Satu kalau bandingan tu memang tak mahal sebab dah 5 digit. Tapi ada niat untuk menjual atau tidak? Belum lagi. Itu satu pelaburan, investment. Boleh naik lagi Boleh naik. Tapi yang penting, seronok ke tak yang penting tu? Seronok lah. Seronok. Tengok. Okey, tapi kan daripada seronok tu boleh menjadi tekanan emosi juga. Tapi bagi Fat Lor lah, ada tak mungkin red flags yang anda boleh mungkin orang kata tu macam fikirkan dahulu dari segi kesihatan mental dan emosi bila kita nak buat sesuatu collection ni. Ya, yang penting jangan menyusahkan orang. Saya rasa itu yang penting lah. Jangan menyusahkan. Kadang-kadang macam kita nak beli satu benda tu, pergi telefon kawan yang kat negeri situ lah suruh beli, itu menyusahkan orang. Jadi saya rasa jangan menyusahkan. Tapi ada juga yang red flag saya nampak mereka bergaduh di media sosial. Jadi itu memang it's not nice. Tak worth it lah. Tak worth it lah. Tak worth it. Tapi itu dah melampau juga. Itulah. Dengan itu nak tanyalah, kalau Dalina ada sebarang pesanan bagi pada sesiapa yang mungkin ingin mulakan ada collection ke, bagaimana boleh kita ambil langkah-langkah praktikal untuk menikmati satu hobi secara bertanggungjawab dan sihat? Okey, bagi saya beli yang second hand. Oh, okey. Dari segi macam maybe patung tu ke ataupun pakaiannya ke. Ya, kita mulakan dari bawah. Jangan terus macam nak beli yang mahal sebab you tak tahu sama ada hobi tu akan berkekalan ke tidak. Tapi saya rasa juga mungkin kita boleh tanya diri tu apakah matlamat atau tujuan sebenar sebelum kita mulakan kan, adakah untuk pelaburan atau untuk saja menikmati untuk happy lah kan. Ya, kalau dah stres tu maknanya tarik break lah. Betul. Tak naklah, tak worth it. Sesuatu hobi tu boleh menjadi seronok dan mempunyai kesan yang positif selagi kita kawal. Tapi jika hobi atau minat tersebut sudah mula mengawal hidup kita, mungkin masa untuk kita take a break and take a step back, guys. Okey, takut-takut ia menjadi obsesi. Betul tu. Yang penting kita jangan biarkan obsesi itu menguasai diri kita. Ya, baiklah. Terima kasih kami ucapkan kepada Dalina dan juga Fat Lor kerana sudi bersama Manja pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Manja akan rehat sebentar. Selepas ini kita akan ke segmen kegemaran ramai iaitu Boleh Menang dengan cabutan bertuah Golden Chance. Jadi jangan ke mana-mana, nantikan kami dalam Manja. Look no further. TV3 is... Selamat kembali ke Manja yang disiarkan secara langsung dari studio Mediacorp dalam segmen yang paling saya tertunggu-tunggu iaitu Boleh Menang. Oh, awak tidak sabar macam awak saja yang akan menang malam ni, Is. Saya sebenarnya bukan apa, Shen. Saya tak sabar kerana saya nak umumkan nama-nama penonton Manja yang bertuah kerana telah berbelanja di Golden Chance. Betul tu. Kalau begitu, kita bersama dengan orang yang bertanggungjawab untuk membantu kita menggembirakan hati-hati mereka. Dipersilakan Encik Azlan Syafiq. Selamat datang, Encik Azlan. Selamat datang, Encik Azlan. Tersenyum lebar. Encik Azlan ni kan memang tidak lekang dengan senyumannya ya. Sama juga seperti bakal pemenang-pemenang yang akan kita cabut nama-nama mereka daripada kupon-kupon ini. Betul tu. Jadi kepada sesiapa yang berasa ragu, janganlah risau. Semua kupon-kupon ini telah digawal sepenuhnya sebelum dimasukkan ke dalam balang. Ya. Jadi Cik Azlan, berapakah jumlah yang akan dimenangi malam ini? Kita kembali sekali lagi untuk cabutan minggu kedua malam ini. Seperti yang telah dijanjikan, 10 lagi pelanggan bertuah Golden Chance akan memenangi hadiah wang tunai $1,000 setiap seorang. Ini bermakna pada malam ini jumlah hadiah wang tunai yang mesti dimenangi adalah $10,000. Ya. Wow, dengar tu, $1,000 bagi 10 pelanggan pada malam ini. Dan bagi yang telah berbelanja di Golden Chance, mana tahu malam ini mungkin malam anda. Dan diingatkan, kupon-kupon ini telah pun digaul sebelum dimasukkan ke dalam balang ini ya. Ya. Baiklah, Cik Azlan, mari kita mulakan. Mari. Saya dulu akan cabut 2 kupon pertama. Ya. Silakan. Baiklah,
siapakah yang rasa bertua? Nantikah mungkinkah nama anda? Okey. Satu. Tangan saya. Okey, dan satu lagi. Dua. Baiklah, saya umumkan yang pertama Syafira dari Woodlands Drive 14 dan yang kedua Zainab dari Edgedale Plains. Ya, baiklah giliran saya pula. Ini. Okey. Saya akan masuk dalam-dalam ya Shanti ya. Sangat bertenaga, luar biasa malam ini ya Anda Is. Okay. Satu dan gaul lagi dua. Baiklah. Okey. Maaf ya kalau saya tak sebut dengan betul. Sharifah dari Canberra Road dan juga Abdul Rashid dari Edgedale Plains. Okey, baiklah 4 nama telah pun diumumkan. Adakah ia nama anda? Tahniah. Kalau belum, sabar. Belum lagi habis. Belum lagi habis. Di tangan saya ada dua, di tangan saya dua ya. Cuba ya. Okey, dan satu lagi mungkin saya ambil dari sisi sini. Okey. Baiklah, 2 nama seterusnya. Rahama dari Chua Chu Kang North 5 dan Jamalia dari Bedok North Road. Orang Bedok, orang Chua Chu Kang. Orang Edgedale ada, orang Canberra pun ada ya. Ya, nampak tak? Semua kita gaulkan dan sama ya kemenangannya. Dan diingatkan lagi, kupon-kupon di dalam balang ini telah pun digaul berkali-kali ya. Okey, 1. Dan di sebelah sini 2. Baiklah. Okey. Rusna dari Senja Close dan Zarina dari Woodlands Avenue 9. Baiklah. Yang terakhir 2 lagi pemenang bertua Golden Chance dengan memenangi $1,000. Ya, $1,000 setiap seorang ya buat minggu ni. Ini pusing yang kedua ya malam ini. Baiklah, 1. Yang 2, yang terakhir 1 lagi. Okey. Baiklah, 2 nama pemenang, Kamalia Petir Road dan Ruhaya dari Jurong West Avenue 1. Tahniah kepada semua pemenang. Saya akan umumkan sekali lagi nama-nama anda. Saya mula dulu ya. Sila. Yang pertama, Ruhaya dari Jurong West Avenue 1, Kamalia dari Petir Road, Jamalia dari Bedok North Road, Syafira dari Woodlands Drive 14, Zainab dari Edgedale Plains, Rahama dari Chua Chu Kang North 5. Tanya. Okey, di tangan saya pula. Abdul Rashid dari Edgedale Plains, Zarina dari Woodlands Avenue 9, Sharifah dari Canberra Road dan juga Rusna dari Senja Close. Itu dia. Tahniah sekali lagi kepada semua pemenang sekarang ini. 10 kupon ini saya serahkan kepada Encik Azlan. Dan pihak Golden Chance akan menghubungi semua pemenang tidak lama lagi. Ya, baiklah Encik Azlan. Berapakah pula jumlah wang tunai yang bakal dimenangi pada minggu hadapan? Minggu hadapan adalah minggu ketiga bagi cabutan bertuah Golden Chance. Dan sekali lagi, 10 lagi pelanggan bertuah Golden Chance akan berpeluang menangi $1,000 setiap seorang. Ini bermakna minggu hadapan wang tunai berjumlah $10,000 lagi yang mesti dimenangi. Best. Pusing yang ketiga, $10,000 lagi. Kalau minggu ini nama anda tidak disebut, mana tahu minggu hadapan tuah anda. Jadi terus saksikan Muanja. Baiklah, terima kasih Encik Azlan. Semoga kita berjumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih. Senyum tu jangan hilang ya Encik Azlan minggu depan. Bukan satu rahsia. Yang Golden Chance ni memanglah murah hati. Ya, betul. Tetapi yang banyak rahsia ni ialah awak. Kemana awak pergi dalam Boleh Rasa kali ini? Alamak. Baiklah, sebenarnya apa tahu Shen, bukan saya yang berahsia. Tetapi nama kafe yang saya kunjungi ini dinamakan Open Secret. Jadi, mari ikut saya kita menjamu roti bakar berintis sambil menikmati minum yang menyegarkan dalam Boleh Rasa. Tersembunyi di lorong yang kecil ini ialah kedai roti bakar yang menawarkan pengalaman yang berbeza. Meskipun dikelilingi kekecohan dan juga hiruk-pikuk di tempat bersejarah ini, ada satu rahsia terbuka yang menyajikan rasa yang luar biasa. Mari. Power. Inilah dia orang-orang kuat. Syarif dan juga Fahmi, pengasas bersama Open Secret. Jadi apa yang memberi anda inspirasi untuk membuka satu yang khusus
dengan roti bakar keju ni? Masa itu tengah makan angin lah di Australia. Di back alley ataupun di street mereka banyak yang specialize dalam roti bakar keju ni. So I thought I wanted to bring something new to Singapore. Tubuhnya idea specialized store of grilled cheese ni. Gigi Toasty ni adalah satu toasty terkenal di sini juga. Jadi betul. Apakah membezakan Gigi Toasty ni dengan toasty yang anda ada di sini? So dalam Gigi Toasty ni dia ada 4 jenis cheese, iaitu cheddar, mozzarella, gouda dan juga provolone. Dan untuk menambahkan the experience, kita sapu truffle pate. Dan di samping tu kita pair it up with our tomato dip. Punya taste profile is something that is of Asian heritage. Itulah kita punya uniqueness di sini. Apakah inspirasi di sebalik minuman Cloud Matcha ni? So for Cloud matcha, the foam is cold matcha foam, then di bawah coconut water. So cold foam kami kita campur dengan gula sedikit to balance out lah. Sebab matcha kan pahit dengan ada that umami taste. So coconut water dia pure dan ada natural sweetness to it lah. Ini dia hasilnya. Okey, di sini kita ada kaya toasty. Kaya yang sangat berlemak. Kaya ni sebenarnya kena dengan cheese juga. Yang ini flaming cheese rendang. Kita boleh rasa krisip daripada kelapa rendang ni juga. Daging yang sangat-sangat lembut. Seterusnya, the classic, the OG, the Gigi Toasty. Yang paling penting saya dapat rasakan truffle yang sangat kuat, tak lokit. Cheese dia pun saya ada rasa yang macam berlemak, yang masin. Kita padankan dengan rasa tomato dip yang satu gabungan yang orang kata match made in heaven. Biasalah kalau kita dah makan roti-roti dengan keju ni semua, kita kenalah cuci tekak kita dengan air yang menyegarkan. Ini dia, Cloud Matcha. Rasa matcha yang very light, subtle. Ada dia punya umami juga. Lepas ni, saya boleh continue lagi. Itu dia key dia. Pandai Fahmi ni buat hari ni, Kedai yang comel dengan karakter yang besar. Sama ada anda ingin mencuba roti bakar yang beraneka perisa ataupun minuman yang menyegarkan. Pastinya ini satu open secret yang akan anda kongsi. Wow, sampai ke sini saya boleh dengar kerangupan roti bakar yang awak cuba tadi. ASMR betul lah awak? Betul. Itulah. Ingat lagi saya. Dengar aja, tapi bila dapat rasa agaknya ya Zain, saya pun terliur tau melihat awak ngam macam-macam roti bakar. Tadi dengarnya macam ada macam-macam. Ada kaya toasty, Gigi Toasty. Tapi malam ni nampaknya macam satu saja awak bawa untuk kami semua. Alah, bawa satu kena marah, tak bawa kena marah. Cukuplah satu saja untuk pemenang boleh cabar. Jadi saya ada permainan sikit untuk awak. Awak semua sudah sedia untuk nak menjawab 3 soalan panas. Boleh. Okey. Apa boleh? Siapa menang dapat ya, tak menang tak dapat dah, ingat ya. Boleh. Okey. Kita buat jersey. Baiklah. Soalan pertama. Sedia ya? Okey. Namakan sekurang-kurangnya 3 jenis keju yang digunakan dalam Gigi Toasty. 3 sekurang-kurangnya. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Dah cakap ni. Okey. Melebih. Okey, apa jawapan awak? Ada? Yang pertama gouda, Satu. kedua provolone, Okey. yang ketiga cheddar. Okey, 3. Oh, baik Zin. Saya punya apa tadi? Gouda. Satu. Gouda, mozzarella, 2. cheddar. Ini tak ada. 3. Kenapa ni tak ada? Tak 3 je? 3 je. Sekurang-kurangnya 3. Jadi awak lompat. Awak dapat 1 markah. Dapat kita Dia dah dapat 4. Dia lebih paruh saja ya. 3. Sekurang-kurangnya dapat 4 effort. Okey, seterusnya ya. Okey. Soalan kedua. Selain jawapannya tadi, itulah dia semua jawapannya. Betul ya. Okey. Dan soalan kedua. Selain keju, apakah yang ditambah di dalam Gigi Toasty untuk meningkatkan rasanya? 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Tim Zain dengan Dalina, truffle. Tim awak mentega. Baiklah, apakah jawapannya? Jawapannya ialah truffle pate. Jadi markahnya 2.
awak satu ya. Wah, Cuba lagi. tak Okey. sangka. Soalan ketiga. Panas. Minuman Cloud Matcha ialah kombinasi matcha dan yang pembuat tadi nama 5, Fahmi. 4, 3, Nama Fahmi. 2, 1. Sila tunjukkan jawapan anda di skrin. Air kelapa Fahmi. Yang tengah buat air nama Fahmi. Tadi Itu geram tak bukan tadi. air, bukan kombinasi. Itu air tangan je. Dan jawapannya ialah tepat sekali, air kelapa. Satu markah buat Natasha. Baiklah. Inilah jawapannya dan pemenangnya ialah tim siapa? Kita. Dan Dalina. Pertama kali saya macam tergagak, tergamam sekejap Saya game bergelata. master. Tak apalah, nanti kita akan kongsilah nantilah. Tak apalah, Okey. kesian. Ya, kesian tak apa. Kita akan kongsi juga nanti. Jangan risau Nak ya. Okey, baiklah. Nak, okey Nak dah? Nak nangis. Baiklah, Nak jangan nangis ya. Kerana manja akan berehat seketika. Kemudian nanti kita akan bersama dengan seorang penyanyi muda tempatan yang sangat berbakat. Kita jumpa nanti dalam Manja. Percaya ke anda? Bulan purnama, rasa hening menusuk ke hati. Hanya sunyi menemani. Bayangkan jika aku diselubungi hangatnya cakapanmu. Biar masa leburkan semua, musnahkan segala istana cinta, namun aku terjatuh dari tak-tak kulukis dalam mimpi. Angin bawa bebanku bersamamu, luaskan ruang nafasku, pudar harapan yang aku sembunyi di sebalik kalbu. Biar masa leburkan semua, musnahkan segala istana cinta, namun aku terjatuh dari tak-tak kulukis dalam mimpi. Aku tak berdaya, tinggallah rintihanku. Aku hilang arah, mencari jawaban yang ku mau. Biar masa leburkan semua, musnahkan segala istana cinta, namun aku terjatuh dari tak-tak kulukis dalam mimpi. See you Hello, Mari. Selamat datang. Wow. Sio Lubis sekali lagi dengan lagunya yang cukup menggetarkan jiwa. Selamat datang ke Manja Sio. Sio, tadi penghayatannya tu. Saya tak terkejut lah kalau lagu Biar Masa ini mungkin the next heartbreak anthem of the season. Adakah anda yang menulis lagu itu, Sio? Saya tulis sendiri untuk atau berdasarkan pengalaman peribadi? Saya. Oh ya, wow. Saya macam tak biasa tau Syedi, sebab saya suka melihat dan tengok Sio di social media dengan ibunya. Selalu orangnya kelakar-kelakar, tapi lagu tadi sangat menusuk jiwa. Bila Sio menulis lagu tu, apa yang Sio fikirkan atau apa yang memberikan Sio ilham untuk menulis? Sebenarnya kakak-kakak Sio semua dah berpunya, dah ada anak.
adik Sio juga. Tapi Sio punya jodoh belum datang. Tak apa Sio, lepas ni dah dengar suara lunak Sio, pasti yang di luar sana tercair mendengarnya ya. Luar nanti ada barisan nanti betul tak tu. Baiklah, mungkin untuk yang ingin tahulah ya. Sio boleh tak kongsikan mungkin top 3 songs yang Sio sendiri save dalam playlist anda waktu-waktu anda santai. Okay, so yang lagu pertama ialah Antara Nasib dan Takdir by Hakim Mukhtar. Iconic. Yes. Of course. Okay, seterusnya? Yang kedua is Hanya Tanya by Rico Setiabudi. Rico, okay. Dan yang terakhir? Formidable Love by Ashad Sande. Nama-nama ini adakah mereka juga member sendiri? Saya. Yeah, support lokal orang katakan kan. Alright, terima kasih Sio Lubis kerana sudi bersama kami di Manja. Semoga muzik anda terus memberi inspirasi kepada lebih ramai penyanyi muda untuk terus berkarya dengan kreatif. Betul tu. Bercakap tentang kreatif ni kan, Singapura Live 4.0 minggu ini meraihkan kekuatan bibit-bibit kata dalam sesebuah lirik lagu menerusi tema baris and flow. Saksikan persembahan Alif, Mawar Berduri, Tukang Kata Takif, Emma Darwisha dan Firjo di pentas Singapura Live 4.0 esok 8.30 malam. Wow, jangan lupa. Dan anda yang ingin sama-sama vibing dengan lagu-lagu tempatan secara langsung di Studio Mediacorp, boleh dapatkan tiket melalui aplikasi Mi Rewards. Shanti, apa kata kita bersama rakan-rakan host yang lain di sana untuk wrap up Manja kali ini? Boleh juga. Sio, ada satu yang bujang di sana. Mari. Wah, beruntung awak ya dapat jumpa Sio ya. Wow. Okeylah, nampaknya guys, untuk segmen Boleh Bual, kita telah bincang tentang obsesi koleksi ya. Tidak salah untuk mempunyai hobi atau minat. Asalkan pastikan ia tidak bertukar menjadi obsesi yang keterlaluan. Betul. Kami telah kongsikan juga beberapa langkah mudah untuk bantu anda menjadi pengumpul yang orang kata lebih bertanggungjawab. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan pada Fadlur Rahman dan Dalina Jaafar kerana telah sembang santai bersama kami malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan tidak lupa juga ya, dalam segmen Boleh Rasa pula, saya telah mencuba roti bakar beraneka perisa dan juga minuman yang menyegarkan walaupun berkonsepkan takeaway. Ia tetap memberikan pengalaman yang berbeza dengan vibe yang santai. Betul tak, Is? Ya, saya setuju. Tapi saya rasa saya memang sukalah kerana saya menang. Saya menang minggu ini akhirnya ya. Tak menang, saya tak dapat serta langsung. Kita akan kongsi tangan kongsi. Tapi juga tidak lupa ya, pengalaman saya sendiri dalam Boleh Ikut. Ia juga merupakan sesuatu yang unik kerana saya dapat meluncur terus ke depo kereta api untuk mengetahui tugas sebagai seorang jurutera landasan. Berus, jangan tak berus. Berus, jangan tak berus. Ya, dengar ya. Okey, sesiapa yang mungkin kalau ke Marsiling kan, itulah hasil tugas. Rasa macam smooth tu lazimnya kerja. Cepat betul masa berlalu malam ni kan guys. Sudah hampir 1 jam kita bersama bersiaran secara langsung. Namun, kami harap anda telah meraih informasi berguna dan terhibur dengan paparan-paparan menarik yang kami sajikan untuk minggu ini. Ya, betul tu. Dan kalau hari ini kita bual santai tentang obsesi, bagaimana pula minggu hadapan? Bagaimana? Apa dia? Kita akan bincang tentang mentua dan menantu. Wow. Mesra sampai mana guys? Kalau saya ni, mesra sampai ke Jakarta guys. Jauh. Tetapi bagaimana pula dengan anda? Adakah anda tetapkan boundaries demi menjaga kesihatan mental dan emosi anda? Have to think about it. Tapi kan kalau dalam soal hubungan ni mungkin ada perlu satu batasan. Tapi kalau soal makan, jangan bataskan diri kerana saya hendak bawa anda terbang ke kawasan timur Singapura untuk teruskan hidangan claypot dengan rasa yang autentik. Terbang ya. Juga bersama seorang lagi bakat Singapura yang berpengalaman dan tidak asing dengan suaranya yang mendayu-dayu. Rifaa dalam segmen Boleh Dengar. Wow, tak sabarlah guys. Jadi terus jadikan kami sebagai penemani malam Isnin anda dalam Manja.
saksikan rancangan ini